kurang aksi dan juga mendata. Ya, ini adalah review Spider-Man Brand New Day. Untuk movie Spider-Man Brand New Day boleh dikatakan hangat dalam kalangan peminat Marvel itu sendiri sebelum masuk Malaysia sebulan ke 2 bulan lagi kalau ikutkan waktu trailer dah keluar. Jadi untuk cerita Marvel jaranglah orang tak hype sebab ada yang di antaranya yang betul-betul follow. Jadi ramai yang nak tahu apa sebenarnya yang terjadi selepas Spider-Man No Way Home tu. Dan sebelum aku nak tengok ni pun banyak aku ada tengok review lah. Nak kata banyak sangat tak juga dekat Thread, tapi dekat Facebook ada satu tu, aku tak sure itu page ataupun akaun individu mengatakan kurang aksi dan ceritanya banyak mendata. Dan tengok banyaklah komen yang tak setuju dengan review tu, dan mungkin komen tu juga, orang yang komen tu juga mungkin dah tengok. Dan bila aku tengok dengan mata kepala aku sendiri, aku boleh katakan ya, Spider-Man kali ni dah back to street level punya storyline. Dulu orang tak suka, macam aku tak sure dia ada orang kata apa, seiring jalan dengan cerita MCU. So orang tak nak tau. Orang nak macam level-level Spider-Man Tobey dengan Amazing yang dulu-dulu. Jadi kali ni aku boleh katakan ya, diorang berjaya bawa style street level punya Spider-Man. Kan? Orang kata kalau ikutkan punca jadi macam ni pun kita boleh tahulah daripada Spider-Man yang ada watak Mysterio tu. Dan kita orang kata thanks to him jugalah, sebab dia lah punca kepada apa yang jadi dekat Spider-Man hari ni. Kalau tak, kalau kita tengok 1, 2, 3 tu dia punya tak matang, dia punya bodoh tu macam tu lah 1, 2, 3 kan. Jadi bila kali ni, kalau kita tengok yang ketiga tu, orang kata betul-betul dia down selepas mak saudara dia meninggal tu. Memang orang kata kali ni punya story dia betul-betul sedar lah. Dia betul-betul sedar kan, sedar sampai tahap dia betul-betul kena survive sendiri, tak bergantung kepada, kalau dulu bergantung dekat suit yang Iron Man bagi dekat dia. So sekarang ni Spider-Man sekarang ni dia dah boleh buat sendiri, jadi orang kata dia memang boleh stand alone sendirilah. Tapi in future masih lagi ada kaitan dalam MCU lah. Cuma aku dikabarkan dia tidak ada dalam Doomsday je nanti. Sejauh mana itu tak tahu, tapi kalau korang telah tengok teasers Doomsday ke ataupun khabar angin yang dengar daripada mana-mana internet ke, orang bercerita ke apa ke, banyak yang kata dia memang tak ada. Sebab kalau tengok, siapa yang dah tengok Spider-Man, korang akan tengok di hujung tu dia tulis ringkas je. Kalau ikutkan yang lain adalah bagi tahu
akan lead kepada untuk movie yang akan datang. Tapi Spider-Man ni tak ada. Jadi ada yang kata mungkin dia akan muncul dalam Secret War. So untuk Spider-Man Brand New Day kali ni, aku sangat-sangat sarankan pada yang nak tengok dan nak tengok orang kata the originality Spider-Man tu sendiri. Ya, ini adalah movie yang kita nanti-nantikan selepas 3 movie sebelum ni agak quite okay. Cuma orang kata nak dia kita nak watak Spider-Man tu sendiri lebih matang. Jadi, Marvel dapat juga hidangkan kita dengan Spider-Man yang betul-betul yang watak Spider-Man tu sendiri. Dan kalau korang tengok poster, ada beberapa watak yang akan buat kemunculan semula, tapi kalau korang tengok dia orang sebagai cameo sahaja. Ada, tak silap aku, ada 2 watak. Yang seorang lelaki tu ada yang kata itu memang dia rapat dengan Spider-Man. Itu dia punya siri pun aku tak tengok lagi. Cuma ada 2 watak yang sebelum ni akan ada buat kemunculan tapi sebagai cameo. Kalau korang tengok poster pun korang boleh tahu siapa. Cuma salah seorang tu je tak ada dalam poster tu sebab dia hanya just bagi maklumat dekat Spider-Man saja. So Spider-Man kali ni juga Brand New Day ni, bila aku tengok aku boleh katakan banyak perasaan bercampur bau lah kan. Ada kelakar, ada dia punya sedih lah. Sedih tu adalah sedih disebabkan dia terkenang dengan mak saudara dia, dan aku boleh katakan watak dia sangat-sangat kesian gila sebab kawan-kawan dia, diorang termasuk MJ, totally memang tak ingat dia langsung. Jadi di situlah kalau korang tengok akan ada scene Tom Holland dengan si Zendaya tu, diorang skrip diorang ada satu scene tu, dia memang MJ tu memang tak ingat dia langsung. Jadi kalau kita tengok muka Tom Holland masa tu pun kita boleh tahulah kan, pusing-pusing pun tetap orang kata salah dia jugalah, walaupun pada dasarnya adalah Mysterio yang dedahkan identiti dia. Cuma nak kata bila jadi macam tu, benda pun dah jadi kan, dia sendiri pun dah pergi minta bantuan Doctor Strange apa semua, sampaikan tunggang terbalik multiverse dalam Doctor Strange tu. Jadi orang kata kali ni punya Spider-Man memang bawa ada pelbagai emosi lah. Sebab tu ramai yang puji kata ini adalah Spider-Man yang kita nanti-nantikan kan, tak macam yang sebelum ni dia buat orang kata tak fikir panjang, jadi kita pun geram dengan karakter dia. Tapi kali ni kita akan rasa sekesian-kesiannya dengan dia, tapi in the end of the story dia mampu survive walaupun Iron Man dah tak ada, tanpa Tony Stark, tanpa mak saudara dia, dan tanpa Happy yang bercinta dengan mak saudara dia tu pun. Happy tu pun tak tahu in future watak dia akan ada tak, sebab aku sebelum ni ada check juga, katanya pelakon tu pun macam dah tak mau. Aku tak sure lah sejauh mana kebenaran dia, tu aku tak tahu, memandangkan watak Iron Man pun dah tak ada. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Puas hati tak? 2 jam 25 minit. Pada mulanya korang bila tengok durasi tu nampak panjang, tapi sebenarnya
cukup sebenarnya untuk menceritakan Brand New Day ni adalah sebagai permulaan yang baru bagi Spider-Man. Jadi korang rasa macam mana? Puas hati ke ataupun korang rasa terlalu panjang ataupun tak cukup 2 jam 25 minit? Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku movie yang akan datang. Bye!